Okey, jika kita ada satu kuboid. Jika kita ada satu kuboid. Ini contoh kuboid. Yang ini kita panggil dia sebagai, jarak ini ke sini kita panggil dia sebagai panjang. Ini ke sana kita panggil sebagai lebar. Ini ke sini kita panggil sebagai tinggi. Jadi isi padu kuboid sama dengan panjang darab lebar kali tinggi. Boleh? Sama dengan P kali L kali T. Boleh? Contoh. Okey, kita tengok contoh 1. Kalau saya ada kuboid yang macam ni, sini 12 cm, yang ini 4 cm, tinggi dia 5 cm. Jadi boleh cari tak isi padu kuboid yang diberikan? Isi padu kuboid sama dengan panjang darab lebar kali tinggi, sama dengan panjang dia berapa? 12 cm kali lebar dia 4 cm kali tinggi dia 5 cm. Berapa? 240 cm padu. Kalau 2 cm per segi. Ini cm dinamakan sentimeter padu. Ini simbol dia 3. Kalau persegi 2 kan. Padu 3 sentimeter padu. Boleh? Senang. Senang? Memang senang. Saya mana pernah ajar yang susah. Yang senang je. Kamu je yang buatkan dia jadi susah. Macam mana boleh jadi susah? Tak dengar, tak tengok, kan? Hayal ke lain, susah lah. Boleh? Jadi isi padu kuboid panjang darab lebar kali tinggi, PLT. Bolehlah buat? Boleh? Maka habislah pelajarannya tingkatan 1.